perah limau nipis dekat mata. Serius lah. Okay. So ada yang tag aku dah agak dah. Ramai juga yang tag, boleh ke perah limau nipis kat mata? Aku tak sure lah sama ada betul-betul memang perah limau adalah budaya dalam silat. Bukan nak kata budaya, maksudnya macam sebelum hang training pasal kuda-kuda, hang kena perah limau dulu. Aku tak pernah masuk silat dan aku tak tahu. And kalau korang join silat, korang boleh drop komen kat korang, betul ke benda ni memang buat setiap kali nak berlawan ke ataupun nak masuk tournament ke? Yang aku boleh komen adalah dari segi kacamata sains. First, limau nipis, nak tahu betapa asidnya limau nipis ni, kita tengok pH acidity. Nampak? Antara 2 sampai 2.35. And some study mengatakan pH limau nipis antara 2 sampai 3. Which is acid weh. Ayak peluh meleleh masuk mata pun rasa pedih. Tapi pH ayak peluh baru 4.5 sampai 7. 4.5 sampai 7. Ni hang try bayangkan, hang perah limau nipis yang mana terang-terang acidity-nya 2.5 sampai 3. Lagi asid. Of course lah mata akan merah. Chemical conjunctivitis. Chemical. Walaupun limau purut ni dianggap sebagai natural, tetapi acidity dia dah sama macam bahan kimia yang terkena mata. Sebab itulah kalau limau nipis terkena ataupun termasuk mata, doktor kena rawat sebagai masalah chemical eye injury yang mana emergency weh. Case emergency untuk mata, ophthalmological emergency. Tu kita tak sembang lagi asid yang akan menghakis kawasan kornea. Kornea tu apa? Tengok mata korang, yang lucina tu. Ni bahagian depan lucina ni. Ni, tempat cahaya masuk semua bagai. Yang tu adalah kornea. Try bayangkan dua jenis asid yang ada pada lime juice ni. Contoh macam citric acid, lagi ascorbic acid. Dia taruh direct pada kornea, dia akan menghakis kornea. Bukan setakat warna putih, conjunctiva ni jadi merah. Conjunctivitis. Bahagian kornea akan menjadi nipis. Hak tu doktor panggil corneal abrasion. And paling teruk, tapi jaranglah berlaku, akan menyebabkan ulcer pada kawasan kornea dan mengakibatkan risiko infection, bacterial infection, secondary bacterial infection. Tapi kan selalu kalau hampir jumpa doktor, doktor, mata saya terkena apa ni, ayak perahan limau nipis lah. Selalunya doktor akan cuci dengan ayak garam, normal saline. Ayak garam bukan pedihkan mata ke? Hai ingat, ayak garam ni guna garam dapur ke? Walaupun kita panggil ayak garam, tetapi garam dalam ni, sodium chloride, baru 0.9% saja. Tak tinggi mana pun kandungan sodium dia. Kandungan garam yang ada dalam ayak garam ni sama macam ayak mata korang. So, jangan risau, dia tak akan cederakan mata hang, dia tak akan menyebabkan mata hang akan menjadi lebih merah. And ayak garam tadi akan dilute segala acidity yang melekat pada mata juga. Dia tidak akan menyebabkan mata bengkak, mata jadi swelling, dehydrated. No. So sekali lagi aku explain dari segi kacamata sains. Kalau silat memang betul-betul buat macam ni, aku tak boleh komen lah bab tu. And aku rasa bukan selalu kot dia berperah limau kat mata ni. Entahlah.